Si sotong yang nakal. Pada suatu hari, si sotong dan si ketam bermain di dalam laut dengan gembira. Hai si sotong, aku ada cangkerang yang keras dan juga penyepit yang tajam untuk melindungi diri. Kamu ada apa? Si sotong mula menunjukkan kebolehannya. Aku bukan nak berlagak, tapi di dalam perut aku ada beg kecil berisi dakwat. Wah, betul ke? Si sotong mendapat satu idea. Ia ingin mengenakan si ketam. Hei si ketam, kamu nak rasa tak? Tiba-tiba si sotong menyemburkan dakwatnya kepada si ketam. Si ketam terperangkap di dalam kepulan dakwat itu. Oh, tidak, aku tidak dapat melihat. Padan muka. Jangan ingat kamu sahaja yang kuat sebab ada cangkerang yang keras dan penyepit yang tajam. Ibu sotong terkejut apabila mendapati bahawa anaknya telah membazirkan dakwatnya. Anakku, mengapakah kamu tidak menyimpan dakwatmu? Ingat, simpan sedikit setiap hari. Kalau tidak, kamu tidak boleh lari jika ada yang cuba menangkap kamu. Saya tak percaya. Ibu sotong tidak berhenti menasihati anaknya. Anakku, menyembur dakwat tanpa sebab adalah satu pembaziran. Baiklah ibu. Pada suatu hari, si sotong datang melawat sang kura-kura. Mereka bermain dengan gembira. Hai sang kura-kura, mari kita keluar dan bermain. Okey, jom. Mari kita bermain permainan yang menarik hari ini. Kamu hendak main apa? Melihat sang kura-kura yang bergerak perlahan, si sotong mula merancang untuk mengenakan sang kura-kura. Si sotong ingin tahu sama ada sang kura-kura mempunyai keistimewaan ataupun tidak. Kura-kura, adakah kamu mempunyai senjata untuk melindungi diri daripada musuh? Aku tidak ada senjata. Aku hanya ada cangkerang keras untuk melindungi diri. Apabila dalam bahaya, aku akan cepat-cepat bersembunyi di dalamnya. Setelah mengetahui perkara sebenar, si sotong yakin bahawa sang kura-kura tidak akan mencederakannya. Kura-kura, mari aku tunjukkan kehebatan aku. Si sotong sekali lagi menyemburkan dakwatnya. Sang kura-kura tidak sempat bersembunyi di dalam cangkerangnya kerana ia terlalu perlahan. Sangat gelap. Aku tidak dapat melihat. Si sotong selalu membazirkan dakwatnya. Lama-kelamaan, dakwatnya semakin berkurangan. Aku lebih hebat daripada kalian. Aku mempunyai senjata yang sangat hebat. Kita tidak lagi berkawan. Selamat tinggal. Oleh sebab si sotong selalu mengenakan kawan-kawannya, mereka mula menjauhkan diri daripada si sotong. Pada suatu hari,
Ketika sedang bermain bersendirian, si sotong dikejar oleh seekor ikan jerung. Aku akan tunjukkan kebolehan aku. Alamak, dawat aku sudah habis. Ha ha ha, kamu akan menjadi makanan aku hari ini. Ketika ingin menyemburkan dakwatnya, si sotong menyedari bahawa kantung dakwatnya sudah habis. Si sotong menjerit meminta tolong, tetapi tiada yang datang membantu. Tolong! Ikan jerung hampir memakan si sotong. Tiba-tiba, ibu sotong muncul. Ibu sotong menyemburkan dakwat hitamnya dan membawa anaknya lari. Saya minta maaf, Ibu. Saya janji akan menyimpan dakwat saya selepas ini. Saya tidak akan menggunakan dakwat itu untuk mengenakan kawan-kawan saya lagi. Jadikan ini sebagai pengajaran untuk kamu.